Kalau Allah nak bagi orang hidayah semua, Allah akan beri. Jadi sebab itu, gambarnya kita jangan ngatur orang. Kadang-kadang ada orang hujung-hujung dapat hidayah. Kadang-kadang kita ni pula, gambar ni elok bertudung tapi hujung-hujung pula abut pula. Gambar ni ada. Orang yang sebegitu ada. Gambar ni, sebab itu, alhamdulillah baru-baru ni boleh tengok Allah Rabbi. Seronok tengoknya. Tun semayang di hujung tu, berkursi. Imamnya menteri besar masa itu, gambarnya. Dan masa itu ditunjukkan video tu ada perempuan tu kan. Pakai tudung coklat saya ingat. Jenuh saya merhati, siapa ni? Rupanya tu Nazmah, gambar. Subhanallah. Gambar ni, ini gambar ni alhamdulillah. Rezeki daripada Allah. Alhamdulillah, puan-puan ni. Kita belum tentu lagi. Alhamdulillah. Dia hujung-hujung, puan-puan ni. Umur sebegitu Allah bagi, puan-puan ni. Alhamdulillah. Rezeki dia tu. Alhamdulillah. Jadi, puan-puan ni, 1000 tahun. Nabi Nuh ni berdakwah sampai umur dia 1050. Umur 100, diangkat jadi Rasul. Berdakwahnya 950 tahun. Ada perbandingan, perbezaan pandangan. Tapi lebih kurang lah. Maksudnya 1000 tahun. Nabi Nuh ni. Kita nak sampai 100 pun mengah. Sakit lutut. Moja surah pindah ke bawah. Kalau duduk di atas lagi, agak-agak macam-macam nak naik atas. Kita kuliah di atas. Di atas tu pun tak ada siapa naik pun. Dah renovate cantik, dah pasang kapet baru, dah pasang aircon baru. Siapa tak nak naik? Nanti bulan depan kita buat kuliah di atas ya. Ustaz seorang je lah naik katanya. Kami duduk di bawah. Tak nak kita naik. Baik, ringkasnya apa? Umur Nabi ketika itu, Nabi Nuh, hampir 1000 tahun. Begitu juga jarak masa perutusan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beza Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ni berapa ratus tahun? 500 tahun, puan-puan. Start daripada zaman Nabi Isa. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak tunggu pula Nabi yang baru, yakni Nabi Muhammad tu hampir 500 tahun. Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim pun lebih kurang sama, 500 tahun. Lama, puan-puan. Macam kita hari ni kan. Berapa ribu tahun dah tak ada Nabi? 1400 tahun. Start Nabi wafat hari tu sampai sekarang. Tak ada Nabi pun, memang takkan ada. Cuma nak ceritanya jarak tu. Maksudnya tempoh masa tu yang lama. Maksudnya, 3.
Perbezaan aspek bilangan Rasul dan Nabi. Jumlah Nabi lebih ramai daripada Rasul. Ada pandangan menyatakan bahawa Rasul ni 313 orang aja. Itu pun mujur tak wajib hafal. Yang wajib ni berapa orang? 25 kan? Nombor 13 siapa? Nombor 13. Tak kena nyanyi ni. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Kita pun tak ingat. Tu baru 25 tu. Bayangkan kalau syariatnya kena hafal 313 ni. Hai mak, mana nak ngapil? 25 pun tak tahu. Nombor 13 siapa, nombor 10 siapa. Yang ingat nombor 1 dengan nombor 25. Nombor 1 Nabi Adam, nombor 25 Nabi Muhammad. Tu je lah kau ingat. Ni Adam, Idris, Nuh. Hak mula-mula ingat. Ya, kemudian Nabi Isa, Nabi Muhammad. Hak ujung ingat. Tengah-tengah dia tak ingat. Kemudian nombor 10 siapa, nombor 12 siapa, nombor 15 siapa, nombor 17 siapa. Tak ingat dia. Nampaknya. Jadi mujurlah Alhamdulillah kita ni Allah. Ataupun syariatnya kita ni. Nampaknya. Bukanlah kata syariat, tidak. Tapi yang boleh kita ingat ni ataupun yang boleh kita kenal ni 25. Itu pun dalam 25 tu, perasan tak? Tak semua Nabi kita tahu cerita dia. Nabi Ilyasya contoh. Apa kisah Nabi Ilyasya? Kita pun tak tahu. Nabi Ilyas, kita pun tak tahu apa ceritanya. Yang tahu ni Nabi Adam, kisah makan buah khuldi, iblis hasud, kemudian dicampakkan ke bumi. Dikeluarkan. Itulah kot. Kemudian kisah Nabi Muhammad. Kebetulan Nabi kita. Kemudian kisah Nabi Ibrahim kena bakar. Sikit-sikit. Kisah Nabi Ismail. Terjadinya ataupun adanya telaga Zam-Zam. Di atas sentakan kaki Nabi Ismail. Adalah 2-3 Nabi, 4-5 Nabi yang kita tahu. Tapi ramai lagi Nabi-Nabi yang kita tak tahu. Nabi Syuaib contohnya. Tak tahu apa cerita Nabi Syuaib. Contoh, umpamanya Nabi Syuaib ni, dia ayah mertua kepada Nabi juga. Nabi apa? Nabi Musa. Nabi Musa ni dia berkahwin dengan anak Nabi Syuaib. Perempuan ni ingat kisah dia tapi tak tahu mana satu. Kisah Nabi Musa angkat air tu ingat tak? Kan? Angkat air. Nampaknya ada 2 orang perempuan kan. Ada pandangan kata seorang perempuan tengah ambil air di telaga. Nabi Musa sedang berehat di telaga tu. Jadi bila tengok orang perempuan ni nak angkat air berat. Nabi Musa offer bantuan, pertolongan. Tak apalah aku angkat. Awal-awalnya Nabi Musa jalan belakang, perempuan tu jalan depan. Tapi akhirnya Nabi Musa kata, kita berhenti sekejap. Biar aku jalan depan. Kamu jalan belakang. Perempuan tu tanya, kamu tahu ke jalan balik? Tak tahu, katanya. Kalau perlu untuk aku belok ke kanan, kamu balinglah batu ke arah kanan. Kalau perlu untuk aku belok ke kiri, kamu balinglah batu ke arah kiri. Inilah traffic light pertama dalam dunia. Bukan traffic light apa? Signal. Nak? Bagi signal yang pertama dalam dunia, inilah kisahnya. Pakai baling batu ya. Cuba bayangkan kalau kita nak belok kanan pun kena baling batu juga hari ni. Jenuh. Pecah kereta orang. Nah, habis pecah cermin kereta orang. Nampak. Yang antara yang ini punya senang pun orang tak nak bagi lagi signal. Ini kan pula nak baling-baling batu. Nampak. Jadi Rasul ni ada berapa? 313. Nabi ada berapa? 124,000 orang. Perempuan Nabi ni 124,000 orang. Ramai ya. Ribu perempuan ni. Itu yang ada pandangan kata Nabi Khidir, Nabi Daniel, Allah Ta'ala alam. Nah, Nabi-Nabi yang kita tak kenali. Tak tahu pun apa kisahnya. 124,000 orang. Namanya ramai ya Allah Rabbi. 313 tak tercapai namanya.
Tak kenal kita. 25 ni pun ikut turutan pun kita tak reti nak sebutnya. Bayangkan kalau kena hafal 124,000 ni. Oh jenuh. Nampak. Ini kalau masuk Kaisar ni confirm tak lulus. 124,000 orang. Ya Allah, Rabbi ramainya. Baik, sambung lagi. Nampak. Surah An-Nisa. Surah yang keempat, ayat yang ke-164. Warusulan qad qasastakum alaika min qablah. Dan kami telah utuskan rasul-rasul yang sungguh, yang benar, telah kami kisahkan tentang mereka kepada kamu dahulu, min qablah, dulu. Dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepada kamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. Wa kallamallahu Musa taklima. Perempuan ni yang kata 124,000 ni. Ada cerita yang Allah cerita, ada cerita yang Allah tak cerita pun. Namanya kisah Nabi Khidir. Kita tahu kisah dalam surah Kahfi tu je lah kot. Tebuk sampan. Kalau baca surah Kahfi kan. Umpan balik, buka surah Kahfi, baca. Umpan tengok terjemahan. Kisah Nabi Musa kata apa? Au amdiya hukuba. Aku akan berjalan berbatu-batu, aku akan berjalan bertahun-tahun. Sebab nak jumpa Nabi Khidir. Nak tuntut ilmu dengan Nabi Khidir. Syaratnya apa? Bila dah jumpa, Nabi Khidir kata boleh. Syarat. Ada syarat. Apa syaratnya? Satu, sabiran wala a'si laka amra. Dalam Quran ada cerita ni. Sebab tu perempuan ni baca surah Kahfi tu tengok terjemahan dia. Satu, nak belajar ni, Nabi Khidir kata nak ngaji dengan aku ni sabiran. Kena sabar. Serupalah kita perempuan ni. Kita mengaji kan. Kuliah duha. Ada yang datang kuliah maghrib. Sabiran. Sabar. Ni kadang-kadang tengok jam. Sikit tengok jam. Sikit tengok jam. Bila ustaz ni nak berhenti? Katanya. Tak sabar. Wala a'si laka amra. Dan jangan engkar arahan. Selagi mana tidak melanggar syarak, tak langgar syariat, tak langgar hukum, Allah kata sabiran wala a'si laka amra. Jangan langgar arahan. Katalah ustaz kita, ustazah kita kata, okey, tulis. Saya nak sebut nota ni, tulis. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu kena tulis. Jangan engkar arahan. Ini pen, pensel pun tak ada. Mana nulisnya? Siapa tak ada pensel, pen ni ada. Mana ni depan ni ada. Boleh ambil ni. Dia memang malam-malam ni memang orang lelaki ni dia datang ngaji kuliah maghrib ni, dia ambil pensel ni, Haji Sakmi sebagainya, ambil pensel. Memang saja letak depan ni. Siapa-siapa nak ambil. Jadi ringkasnya apa? Sabiran, sabar. Wala a'si laka amra. Dan jangan engkar arahan. Suruh tulis, suruh dengar-dengar. Selagi mana tak langgar syariat lah. Kalau langgar syariat, tak boleh pula. Contoh langgar syariat apa? Tiba-tiba saya kata, okey makcik-makcik, bulan depan datang, jangan pakai tudung ya, katanya. Itu jangan ikut. Sebab apa? Langgar hukum. Langgar syariat. Tak boleh. Kita buka aurat, tak boleh. Baik lelaki, baik perempuan. Okay, cikgu, bulan depan datang pakai seluar pendek tau cikgu. Kan? Tak boleh. Dia langgar syariat. Langgar hukum hakam. Jadi, perempuan, yang syoknya apa perempuan? Yang ayat hujung tu. Allah kata apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara dengan Nabi Musa secara langsung. Perempuan ni special Nabi Musa. Nabi Musa ni mendengar suara Allah. Secara langsung. Allah bagi wahyu kepada Nabi Musa ni secara langsung. Nabi Muhammad dapat wahyu perantaraannya malaikat Jibril.
Nabi Musa, Allah berbicara secara langsung. Nabi Musa dengar suara Allah. Tapi special sikit Nabi kita, jangankan kata dengar, dapat jumpa pula. Peristiwa apa? Peristiwa Isra' Mi'raj. Tak ada banyak Nabi yang Allah jemput datang. Nampaknya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah jemput. Nampaknya Isra' perjalanan di bumi, Mi'raj perjalanan naik ke langit. Nampaknya. Baik, sambung. Tilkar rusul. Rasul-rasul kami yang mana kami lebihkan sebahagian daripada mereka atas sebahagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata dengannya. Siapa? Nabi Musa tadi. Dan ada juga yang ditinggikannya pangkat. Siapa perempuannya? Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi. Siapa Rasul Ulul Azmi ni? 5. Perempuan, nak ingatnya apa? Minim. Ini Ustaz Kamarudin saya ngajar dulu di sekolah. Sekolah rendah Catur Avenue, perempuan. Minim. M-I-N-I-M, perempuan. Minim. M yang pertama Musa. I yang pertama Ibrahim. N. Siapa Nabi N? Ada seorangnya pun. Nuh. I yang kedua Isa. M yang kedua Muhammad. Itu yang Rasul Ulul Azmi. Special. Maknanya special. Jadi ingat ni minim. M. Satu. I. N. I. M. Saya duk ingat ni pun sebab Ustaz Kamarudin tu lah yang ajar. Sekolah rendah itu. Yang maknanya minim. Yang maknanya 1 Nabi Musa, 2 Nabi Ibrahim, 3 Nabi Nuh, 4 Nabi Isa, 5 Nabi Muhammad. Ni Rasul-Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi. Yang maknanya dia martabat lain sikit. Tapi nak dapat capai Rasul Ulul Azmi ni bukan senang. Allah uji macam-macam. Namanya, cuba tengok yang mula-mula kan Nabi Musa. Apa ujian Nabi Musa, puan-puan? Kecil-kecil dah kena hanyut di sungai. Jauh daripada mak. Siapa lagi? M.I. I yang pertama Nabi Ibrahim. Apa ujiannya? Kahwin lama, puan-puan. Tak dapat anak. Dapat pula isteri pertama cemburu pula. Kena hijrahkan, pindahkan isteri yang kedua. Puan-puan. Itu ujian. Namanya, bayangkan Nabi Ibrahim, isteri pertama Sarah duduk di Palestin. Isteri kedua duduk di Mekah. Dulu-dulu mana ada kapal terbang. Jalan kaki. Naik unta. Berulang. Jauhnya. Padang pasir. Gurun Sahara. M.I.N. Nabi Nuh. Banjir besar. Anak sendiri tak nak naik kapal. Wa qala rakabu fiha bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Allah sebut dalam Quran. Anak dia sendiri tak nak naik dalam kapal. Sedih Nabi Nuh. M.I.N. Kemudian I. Nabi Isa. Bapak tak ada. Laki-laki beranak-beranak tak ada bapak. Orang lain semua ada bapak. Tiba-tiba Nabi Isa tak ada bapak. Mak pula kena tuduh macam-macam. Apa yang mak Nabi Isa tak kena? Orang kata perempuan jalang. Orang kata perempuan pelacur. Orang kata perempuan murahan. Sebab tak kahwin tiba-tiba ada anak. Mana? Kemudian last sekali Nabi Muhammad. Ini semua orang tahu cerita. Nampaknya Nabi Muhammad. Jadi ada yang diangkat martabatnya. Bukanlah kata Nabi-Nabi lain pula tak ada ujian pula. Nabi lain, ujian lain pula.
Nabi Ismail kan. Ujiannya nak kena sembelih. Puan-puan cepat sikit masuk korban. Akan dah penuh orang. Jadi macam tahun lepas. Tahun lepas terpaksa kami pujuk satu orang untuk dia keluar. Sebab apa? Sebab last minute tu ada orang nak masuk. Minta maaf saya sebut. Namanya, ini cerita ni jawatan kuasa je tahu. Tahun lepas, puan-puan, udah cukup. Tahun lepas kita berapa ekor? 7, 8 ekor kan. Lembu yang ke-8 tu, last minute tu, ada orang nak masuk. Jadi kami pun terpaksa bincang. Jumpa satu orang yang kita kenal, rapat, pujuk dia. Nak kata halau, minta dia keluar. Sebab nak masukkan seorang. Jangan jadi tahun ni lagi. Mujur dia hendak. Tak apalah Ustaz, saya bawa keluar duit saya pergi korban tempat lain. Dia korban tempat lain. Tapi kan jadi susah tu. Jadi susah nak pujuk dia pula. Kok dia terasa hati pula. Kita tak tahu. Kok dia terasa hati. Tengok surah halau aku katanya. Surah tak nak ambil korban aku katanya. Padahal aku dah masuk lama dah katanya. Nampak ni? Ada cerita ni. Cerita ni kami je tahu. Kami tak cerita. Ini pertama kali saya cerita. Nampak ni? Jadi masuk cepat sikit. Sekarang ni dah masuk lembu yang ke berapa? Yang kedua ya. Alhamdulillah. Nampak ni? Jadi tak adalah tahun ni tak ada nak pujuk-pujuk lah. Nampak ni? Malu saya pun nak pujuk-pujuk orang. Nak suruh dia keluar, ambil balik duit dia. Nampak ni? Mujur dia hendak. Nampak? Mujur dia faham. Alhamdulillah. Jadi masuk awal-awal ya. Jangan lambat-lambat. Nampak ni? Senang kita nak buat kira-kiranya nanti. Nak beli lembu dan sebagainya. Lembu bukan mahal, bukan murah sekarang ni. Nampak mahal lembu. Jauh pula tu nak pergi beli. Lembu naik lori. Lori pakai diesel. Diesel harga mahal. Jangka naik ni berapa ratus ke? Saya tak ingat. 900 ya? 89 kan? RM890. Siapa mas buat akikah RM950 kan? RM950. Namanya tak sambung. Yang akikah tu lah yang kita makan tu. Hari tu. Namanya mana kita tadi? Nombor berapa tadi? 4. Tak sama darjatnya. Sebagai contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul yang paling tinggi martabatnya. Juga kelebihannya berbanding dengan para nabi dan rasul yang lain. Jadi Nabi Muhammad ni special sikit. Apa specialnya? Ada dapat pangkat lain. Kalau nabi-nabi lain, rasul-rasul lain, umpamanya pangkatnya apa? Nabi Allah. Umpamanya pangkat nabi-nabi ni nun baya apa Nabi Allah. Ataupun ada rasul-rasul nak pangkatnya Rasulullah. Nabi Muhammad satu-satunya ada pangkat lain. Apa pangkatnya? Habiballah. Habiballah. Apa makna Habiballah? Kekasih Allah. Yang ni rasul lain tak ada, nabi lain tak ada. Hanya kepada siapa? Cium sini. Nabi Muhammad sahaja. Puan-puan ya. Itu special nabi kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu puan-puan ya, selawat jangan berhenti. Selawat jangan berhenti. Jangan selawat hari Jumaat aja. Tentang hari ni hari Selasa, tak ada selawat. Puan-puan ya. Kenapa tak selawat? Tunggu Jumaat, Ustaz. Kod dan tunggu Jumaat. Kod tak dan? Dia dan ni dua. Yang pertamanya sama ada hari kiamat. Kod nanti hari Jumaat ni kiamat. Kan? Yaumul qiyamah fil yaumul jumaah. Wallahu ta'ala alam. Ini rahsia Allah. Allah tak beritahu kita bila. Dan yang keduanya, kod tak dan tu apa dia? Iza ja'a, jika datang kepada kamu, ajaluhum, ajalnya kamu. Namanya, itu pun tak tahu juga. Saya dulu kan macam-macam dulu. Tak tahu.
Kalau ikut umur macam makcik dulu. Ya. Kalau ikut ubat saya dulu. Ringkasnya apa orang tak tahu. Tun sihat walafiat. Umur 90 lebih kat 100 orang. Sakit jantung tu. Tapi Allah bagi panjang umur. Itu kita tak tahu. Orang mana ni rahsia Allah. Kalau tahu senang. Kalau tahu perempuan ni, duduk di surau je lah. Apa yang makcik tak balik? Nak semayang ustaz. Kenapa? Esok nak mati. Macam mana tahu? Malaikat Israel dah bagi tahu. Dah post surat. Dah hantar WhatsApp. Kalau tahu. Masalahnya tak tahu. Perempuan ni. Kalau tahu tak apa, boleh kita duduk surau aja. Pagi, petang, siang, malam. Semayang aja. Baca Quran aja. Tapi masalahnya kita tak tahu. Perempuan ya. Jadi, perempuan ni, ini antaranya martabat, darjat, kelebihan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Setiap Nabi dia ada kelebihan masing-masing. Jangan pula perempuan kata, ini 5 orang je yang power, yang lain semua tak power. Tak. Nabi-Nabi lain pun ada juga, perempuan ya. Kelebihan masing-masing. Perempuan ya. Yang ini perempuan ni kalau dapat beli kitab Qasasul Anbiya, tapi tebal lah. Karangan siapa ya? Ibn Kathir. Perempuan, rumah saya ada tu. Tebal ini perempuan. Kisah Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Perempuan ya. Jadi kita boleh belajar Nabi-Nabi. Nabi yang jarang dengar cerita. Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa. Siapa lagi? Nabi Daniel, contoh perempuan yang tak masuk dalam senarai 25 tu. Kan? Nabi, apa lagi? Kalau senarai 25 tu, Nabi apa? Nabi Ishaq. Kan? Jangan dengar. Tak pasal ni, Nabi Ishaq ni, adik siapa? Adik Nabi Musa. Perempuan ni, ada pandangan kata adik, ada pandangan kata adik tiri. Ada pandangan kata saudara, Allah Ta'ala alam. Yang mana? Kita, tu yang kena ngaji tu. Kena belajar tu. Oh, baru tahu. Oh, rupanya ni sekian. Oh, rupanya ni. Namanya. Nabi yang biasa dengar tak apalah. Nabi Yunus kita biasa dengar. Nabi Yunus ni kisah ikan nun kan. Orang cuba bayang ni Nabi Yunus kan duduk dalam perut ikan nun. Boleh dia duduk dalam perut ikan nun. Dalam riwayat, Qasasul Anbiya ni, kisah Nabi-Nabi ni diriwayatkan Nabi Nuh ni, minta maaf, Nabi apa? Nabi Yunus ni, bila kena telan dengan ikan nun tu, 2 amalan tak berhenti. Amalan yang pertama puasa dalam perut ikan nun tu. Kata betul lah Ustaz, puasa apa nak dimakan dalam itu? Bukan ada kedai, bukan ada restoran. Betul juga. Grab food pun tak ada. Jadi Nabi Nuh ni, Nabi Yunus puasa. Yang keduanya, Nabi Yunus ni solat. Tak berhenti. Zikir tu satulah. Inni kuntu minaz zalimin tu kan. Tapi ada pandangan sebut solat. Perempuan bayang, katalah solat Nabi Yunus ni sama macam kita. Katalah ya. Sama. Maknanya kena berdiri. Macam bayangkan Nabi Yunus berdiri. Maknanya ikan tu kecil ke besar? Tambah-tambah orang dulu-dulu tinggi. Besar. Atau maknanya kalau kita pun dah takat ini, cikgu lagi tinggi. Cikgu tinggi lagi daripada saya. Jadi bayangkan ikan tu pula. Air besar mana nak boleh ke berdiri tu. Istilah kita ni shilin kan. Nak sampai ke perut atas dia tu. Perempuan, air besar ikan ni. Jadi ini yang kita katakan sebagai, perempuan ni, kita kena belajar, kita kena ambil tahu juga kisah Nabi-Nabi yang terdahulu, perempuan ya. Contoh lagi, perempuan ni, kisah Nabi Yusuf. Kahwin ke tak kahwin dengan Zulaikha tu? Kan? Itu kata ada pandangan kata kahwin, ada pandangan kata tak kahwin. Orang tak nak alam. Perempuan ni. Cuba kena belajar. Zulaikha yang goda dia dulu. Perempuan ni. Ada pandangan menyebut bahawa selepas suaminya meninggal dunia, perempuan dia dah tak jadi dah permaisuri raja. Dah habis lah kan?
Permaisuri raja tu. Dan Alhamdulillah, puan-puan, pandangan yang pertama menyatakan bahawa Zulaikha beriman dengan ajaran Nabi Yusuf. Dia tak jahat dah macam hari tu. Dia tak adalah nak goda-goda orang. Dapat hidayah maksudnya. Itu ada pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, puan-puan, menyatakan bahawa di hujung akhirnya, dikatakan bahawa akhirnya berkahwin juga dengan Nabi Yusuf. Wallahu ta'ala alam. Ini kita, kadang-kadang kita kena ngaji juga. Ni. Jadi, dapat duit pencen ni. 2 minggu lagi tak? Dapat duit pencen. Kan? Ramai ni. 1, 2, 3, 4. Yang tak ada duit pencen tu minta kan ke bos tu. Kan? Bang, duit. Nak beli apa? Beli buku. Buku apa? Kisah Nabi-Nabi. Nombornya? Beli. Nombornya? Jadi bolehlah kita baca buku kisah Nabi-Nabi, nombor Rasul-Rasul ni. Baru tahu kisah Nabi Ilyas macam mana, kisah Nabi Ilyas macam mana, nombornya? Kisah Nabi-Nabi yang lain yang jarang-jarang kita dengar kisahnya. Nombornya? Jadi boleh kita belajar insya-Allah. Baik, sambung. Mana tadi? Antara lain hadis riwayat Imam Abu Hurairah. Sabda baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelah, ana sayyidu waladi Adam. Nabi kata, aku penghulu sekalian anak Adam. Puan, walaupun Nabi Adam tu Nabi nombor 1, tapi penghulunya, ketuanya ialah Nabi Muhammad yang paling bungsu. Bila jadi penghulu ni? Yaumal Qiyamah. Pada hari kiamat nanti. Wa awwalu. Dan aku juga orang yang mula-mula pertama kuburnya akan dibangkitkan. Maksudnya apa, puan-puan? Hari kiamat nanti kan ada tiupan 2 kali kan. Tiupan yang pertama mati-mati semua. Tiupan yang kedua akan dibangkitkan semula. Siapa orang pertama yang akan dibangkitkan? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ni orang pertama bangun. Allah bangkitkan. Bukan kita ya. Kotlah nanti ikut kita, kot Ustaz, orang Taman Cepaka. Tak ada. Namanya orang rapat Desa Indah ke. Tengoknya, tak ada. Nabi Muhammad orang pertama yang akan dibangkitkan daripada alam kubur menuju ke dalam alam pada mahsyar. Dan yang seronoknya lagi apa lagi, puan-puan? Nabi kata apa? Wa awwalu syafi'in. Dan akulah juga orang yang pertama yang memberi syafaat. Wa awwala, dan aku juga orang pertama yang mendapat syafaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Puan-puan, bila duduk di padang mahsyar, lama, matahari sejengkai, peluh membuak-buak. Ada orang, saya ingat saya masa saya mengajar di atas, mula-mula saya mengajar surau ni, saya bawa kisah 10 golongan manusia di dalam alam pada mahsyar. Mula-mula sekali saya mengajar di surau. Nampaknya 10 golongan manusia yang dibangkitkan daripada alam kubur masing-masing menuju kepada mahsyar. Macam mana 10 golongan ni? Ada orang, puan-puan, yang dia ni sebab matahari sejengkai, peluhnya membuak-buak. Dan peluh itu akan menenggelamkan dia. Dia saja. Peluh dia saja. Orang lain tenggelam dengan peluh orang tu lah. Dia bukannya peluh kita tenggelam orang lain, tidak. Peluh kita tenggelam kita. Ikut amalan. Ada orang, peluhnya setakat buku lali. Boleh randuk tak? Kalau banjir buku lali. Boleh?
Ada orang yang setakat lutut, boleh randuk lagi? Boleh. Ada orang setakat peha, boleh randuk? Boleh. Ada orang setakat pinggang, boleh jalan? Boleh. Ada orang separah dada, ada orang yang separah hidung. Lemah dengan peluhnya sendiri. Ikut amalan masing-masing. Jadi amalannya kurang, peluhnya banyak. Tenggelam. Sebab itu kita nak amalannya banyak, peluhnya kurang. Namanya, biar takat buku lali. Paling tinggi pun takat lutut lah kot. Boleh lagi nak berjalan. Namanya, berjalan di dalam alam padang mahsyar. 10 golongan. Namanya, panjang cerita tu. Lama dah pun tuan-tuan. Saya start mengajar tahun 2007. Start mengajar di surau ni kemudian, masjid dulu. Saya start mengajar di masjid dulu. Surau pertama saya mengajar di Tambun. Surau Al-Muttaqin, Kampung Baru Tambun. Kemudian di Masjid Sultan Azlan Shah, baru surau. Surau kita ni, surau Tarbiyah. Puan-puan ni, ni 10 golongan. Nanti bila-bila nanti kita ulang balik lah. Ni lama dah pun. 17 tahun yang lepas. Ada kesimpan lagi macam-macam kertas tu. Saya putus state sorang-sorang. Lebur. Buku pun hilang ni kan kertas. Lagilah tak ada. Puan-puan ni. Baik, sambung. Kemudian, puan-puan sikit lagi. Mana tadi? Nombor 5 kan? Kalangan para rasul ada juga yang dikurniakan kitab. Dan ada pula yang dikurniakan suhuf. Puan-puan. Kitab ni, puan-puan, ada 4 je pun. Kitab, Zabur, nombor 1. Nombor 2. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ada 4 je. Maknanya kalau ada 4, berapa orang yang dapat? 4 orang je lah. Atau Ustaz, yang lain-lain tu suhuf. Suhuf ni makna apa? Ayat pendek. Dia tak macam Quran, 6,666 ayat. Ataupun ada pandangan kata 6,186. Orang ni. Tapi 6,000 lah maksudnya ayat yang panjang. Kita nak hafal pun jenuh. Macam-macam hafal ke Quran? Tak hafal. Ayat lazim pun belum tentu. Ya, surah Al-Bayyinah. Saya baca seorang-seorang. Saya kunci pintu tu selagi seorang tak boleh, semua tak boleh baca, jangan balik. Yang mana? Surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Tu kan? Ataupun ayat yang panjang sikit, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai habis. Sampai hujung. Namanya, ayat lazim pun kadang kita tergagap-gagap. Ini kan hafal Quran. Namanya, sebab itu alhamdulillah orang yang hafal Quran yang Rabbi. Perempuan tolong doa, alhamdulillah perempuan tolong doa baru ni. Anak saya tu yang sulung tu, alhamdulillah perempuan selamat menjalani pembedahan, lagi sekolah dah pun. Lama dah. Baru ni masuk pertandingan hafazan. Dapat nombor 2. 30 juzuk. Hafazan 30 juzuk. Anak yang sulung tu lah. Dapat nombor 2. Tahun lepas dia masuk dapat nombor 3. Tahun ni dapat nombor 2. Saya kata kat Long, lepas ni masuk lagi sekali nombor 1 rasanya. Asal mula-mula dapat nombor 3. Tahun ni dapat nombor 2. Tahun depan pula mungkin dapat nombor 1 pula. Tapi kena ngaji ngulang lah. Orang hafal Quran ni, kalau dia tak ngulang, lupa. Itu orang hafal tu, yang kita tak hafal ni, lagi lebur. Puan-puan. Jadi, puan-puan, alhamdulillah. Puan-puan, saya, sebab dia hafal Quran tu, puan-puan, belikan handphone. Bagi dia handphone satu. Baru ni bila nak masuk pertandingan tu, saya tanya dia, Kak Long dah ulang? Dah. Lepas tu saya kata kat dia, saya nak belilah tu radio Al-Quran tu kan. Dia tak payah Walid, katanya. Dalam handphone pun ada, katanya. Dalam YouTube kan. Kan ada kan. Tekan aja. Tak payah. Satu segi tu saya nak tolong dia boleh senang ingat kan. Kita nak baring-baring, kita rehat-rehat nak tidur tu kan pasang Al-Quran. Penyodahnya, Al-Quran tu baca, kita tidur, lebur. Tapi kurang-kurangnya
ayat last kita dengar tu ialah ayat Al-Quran. Nampak ni? Perempuan pun boleh rasanya. Nah, buka handphone ni, buka YouTube tu, bacaan Al-Quran 30 juzuk. Jadi kita buka. Ataupun tengah masak tu kan, buka kan. Hari handphone ni, bukakan YouTube Al-Quran. Macam-macam Kori ada, Ustazahnya ada, Qoriahnya ada dan sebagainya. Nampaknya kita dengarkan. InsyaAllah. Paling kurang sikit-sikit kita boleh ikut. Kalau ayat lazim tu insyaAllah boleh ikut. Juzuk 30 ni insyaAllah boleh ikut. Jadi kalau yang susah-susah tu mungkin juzuk yang panjang-panjang dan sebagainya. Ataupun surah yang panjang-panjang. Baik, sambung sikit lagi. Last. Mana kita tadi? Nombor bab yang ke-6. Bukti kenabian dan kerasulan. Rasul dikurniakan sebagai irhas dan mukjizat. Mukjizat semua faham kan? Mukjizat istimewa Nabi dapat. Contohnya apa? Belah bulan. Itu mukjizat. Nabi Muhammad kita apa lagi? Keluar air daripada jari-jarinya. Itu mukjizat. Kita tak mahu. Cuba try belah bulan. Lukis gambar bulan di kertas, koyak dua boleh. Tapi kalau nak belah bulan tu, ataupun nak belah matahari ni tak boleh. Ni mukjizat. Keluar air di celahan jari-jari Nabi. Namanya, kita cuba jampi. Puh kiri, puh kanan. Keluarlah air. Tiup, Muhammad. Ada keluar air? Tak ada. Namanya, air liur je. Tapi air tak ada keluar. Nak ni mukjizat. Irhas ni apa dia? Puan-puan, irhas ni perkara macam mukjizat tapi berlaku sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi. Itu irhas. Puan-puan tulislah macam mana nak bagi faham pun. Peristiwa ajaib yang berlaku sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi. Maksudnya, itu maknanya irhas. Contoh Nabi Muhammad, perempuan baca dalam kitab As-Siratun Nabawiyah, maknya Aminah pernah cerita. Apa Aminah cerita? Semasa aku mengandungkan Muhammad, aku tidak pernah merasa kesakitan. Itu irhas. Maksudnya, mak Nabi tak pernah rasa sakit perut. Ingat balik makcik-makcik dulu-dulu. Kan? Kopi ni dia jalan kan? Sengandung. Sakit tak sakit? Sakit. Yang mana? Hari Nabi lahir. Mak Nabi cerita lagi. Semasa melahirkan Muhammad, cahayanya terang benderang keluar daripada rahimku. Yang mana? Daripada rahim. Tiba-tiba bercahaya. Terang benderang. Lebih terang daripada spotlight. Kita cahaya apa yang keluar? Tak ada. Kalau doktor tutup lampu hari tu, kat Dewan Bedah hari tu, Dewan Bersalin tu, gelap-gelamat. Takut kita. Namanya. Hari Nabi lahir, tiba-tiba istana Raja Parsi runtuh tiangnya. Ada pandangan kata istana Raja Rom. Tak kira lah mana-mana pun. Istana Raja lah yang lawan Islam. Runtuh tiangnya. Hari Nabi lahir tu. Itu irhas. Kita tiang apa yang runtuh masa kita beranak hari tu? Satu tiang pun tak ada. Maksudnya. Allahu Rabbi. Itu kita tak ada. Maksudnya. Irhas ni peristiwa ajaib yang berlaku sebelum kenabian. Mukjizat, peristiwa ajaib yang berlaku selepas kenabian dan kerasulan. Dengan izin Allah. Jadi kalau Allah tak izin pun air tak keluar kot jari tu. Kalau Allah tak izin pun bulan tak terbelah. Maksudnya, wallahu ta'ala alam. Yang ni manusia lain tak ada. Kita tak ada. Maksudnya, jangan pula kata sampai-sampai korang balik rumah, tengok-tengok dah ada lauk dah atas meja.
Oh, mukjizat ni katanya. Tidak, suami kita beli. Bukan mukjizat tu. Mana? Jangan kita pandai-pandai pula kata mukjizat, irhas dan sebagainya. Mana? Saya sambung. Walau bagaimanapun, ianya membawa matlamat yang sama, iaitu membuktikan kenabian, membuktikan kerasulan dan melemahkan orang-orang kafir yang mencabar dan menentang mereka. Perempuan ingat tak kisah Ustaz Adlin baru ni cerita masa ceramah perdana kita?